Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Alhamdulillah. Jumpa lagi di video Pak Haji di YB Channel Tim Pejuang Rakyat. Jangan lupa sahabat-sahabat, tolong like, tolong subscribe dan sharekan video Pak Haji kepada sahabat-sahabat kita yang lain. So hari ni kita dengar isu panas mengenai audio audio yang melibatkan Ketua Menteri Melaka. Kan? Jadi seperti mana yang kita dah dimaklumkan dan kita dah lihat video yang itulah, kita dah dengar. Jadi telah pun mendapat penafian daripada Ketua Menteri Melaka. Tapi yang bestnya sahabat-sahabat, apabila Ketua Menteri Melaka telah membuat penafian, tiba-tiba Datuk Seri Ali telah membuat satu laporan polis terhadap audio tersebut. Yang paling menarik sekali yang kita nak dengar, Datuk Seri Ali telah membuat forensik sendiri, dihantar kepada 3 negara untuk membuat forensik sendiri, kepada forensik yang profesional. Jadi kita tengoklah sejauh mana forensik PDRM dengan forensik yang dibuat oleh Datuk Ali sendiri. Jadi seperti mana yang kita dengar selama ni sahabat-sahabat, ini bukan fitnah, tapi ini satu kenyataan. Apabila pembangkang kalau kena daripada SPRM, apabila pembangkang membuat penafian, Walanun akan mengatakan bahawa takkanlah orang berak tengah jalan nak mengaku, kan? Jadi kita pulanglah balik ayat ni kepada Walanun. Takkanlah orang yang berak tengah jalan pun nak mengaku, kan? Seperti mana yang kita telah dengar audio yang dah ditularkan di media sosial, kan? Jadi Pak Haji tak naklah nanti video-video yang ditularkan seperti mana video yang kes rasuah di Sabah tu menjadi cerita yang berlainan. Jadi alhamdulillah kita nak lihat sejauh mana kecekapan dan amanahnya ataupun keadilnya PDRM untuk membuat forensik terhadap audio tersebut setelah Datuk Ali membuat laporan polis. Begitu juga kita tunggu laporan forensik yang dihantar oleh Datuk Ali di 3 negara, yang mana jabatan forensik tersebut diiktiraf oleh forensik dunia. Alhamdulillah, kita nak tengok ada tak perbezaan. Kita takut sebab ni zaman ketimbang ni. Zaman ketimbang ni zaman yang agak-agak dia boleh tukar macam-macam. Kita bukan menuduh, tapi kita berhati-hati. Kan, pertuduhan tak berbeza dengan kita berhati-hati, kan? Jadi kepada walanun-walanun yang bersekongkol dengan perkara-perkara yang tak baik ni, bertobatlah, jauhkanlah diri kita daripada perkara-perkara yang menganiaya orang. Sebab apa? Allah dah berfirman bahawa sesungguhnya doa orang-orang yang dizalimi, aku tidak akan hijab doa tu, Allah akan terima. Jadi janganlah kita bersekongkol dengan orang yang menzalimi sesama kita. Jadi kepada Datuk Ali, kita doakan semoga Datuk Ali tabah menghadapi ujian yang Allah bagikan. Sebab apa? Setiap ujian yang Allah beri pada kita ni satu kebaikan, kerana mencuci dosa kita. Mungkin kita pernah buat dosa-dosa sebelum ni, tapi tak apalah, walau bagaimanapun kita doakan supaya semoga apa yang berlaku ni Datuk Ali mendapat keadilan yang sebaik-baiknya. Jadi kepada Walanun yang selama ni mengatakan bahawa kerajaan Malaysia ni, kerajaan perpaduan ni adalah kerajaan yang baik tata kelola, yang bersih daripada rasuah. Jadi lihat sendirilah, seperti mana yang dikatakan oleh Datuk Ali sendiri dalam sidang akhbar beliau, yang mengatakan Ketua Menteri Melaka tu adalah orang yang rakus, orang yang nafsunya besar, kan? Dulu dia mengata orang mengatakan sebelum ni dia mengata bekas Ketua Menteri Melaka yang dulu, dia kata orang tu sakit lah, tak itu berbagai. Akhirnya dia sendiri pun nak naik tangga pun berat. Memanglah berat, sebab badan dia besar, bukan nak menghina, tapi itu kenyataan. Jadi kita harap kepada mangsa-mangsa, tak kira lah selain daripada isu Datuk Ali ni, siapa-siapa saja yang dimangsakan oleh kerajaan perpaduan ni, yang kononnya kerajaan yang bersih, kita minta kepada Allah Ta'ala supaya Allah tunjukkan satu persatu perbuatan-perbuatan kezaliman mereka terhadap orang-orang yang musuh dalam politik mereka. Jadi sekarang ni kita kena berhati-hati sahabat-sahabat. Sebab apa? Cakap lebih kena tangkap, kritik lebih kena tangkap. Tak boleh nak cakap lebih. Zaman ketimbang ni, zaman kerajaan Madano ni, kerajaan yang amat teruk daripada kerajaan sebelum ni. Walaupun dulu ada
akta-akta yang sedia ada seperti mana sekarang. Tapi sekarang ni susah. Dia punya ketakutan tu untuk rakyat bersuara, untuk rakyat mengkritik. Mereka cukup takut. Mereka akan membuat apa cara pun untuk menakutkan rakyat. Sedangkan mereka takut, tapi akhirnya mereka menggunakan kuasa mereka untuk menakutkan rakyat. Walau bagaimanapun, rakyat jangan susah, jangan bimbang. Ini adalah akhir zaman di mana Allah nak mengasingkan diri kita daripada puak yang jahat dengan puak yang baik. Seperti mana yang pernah kita dengar ayat umat Islam seperti buih-buih di lautan, tapi tak ada. Seperti begitu juga dengan bangsa Melayu seperti buih-buih di lautan. Akhirnya pun kita tengok ramai yang tak ada nak bersatu. Mereka tak sanggup duduk bersama dengan puak-puak liberal. Mereka sanggup menyokong dan memberi kerjasama dengan puak-puak harbi. Jadi kepada kumpulan-kumpulan yang sedikit seperti kita ni semua, tak apalah kita duduk di kumpulan yang sedikit. Kita berjuanglah untuk mempertahankan agama kita, bangsa kita dan negara kita. Kalau kita nak mengharapkan orang Melayu di dalam Madanun, memang tidak ada, sahabat-sahabat. Kita hanya ditipu, kita hanya diperdaya oleh mereka-mereka. Jadi itu sajalah perkongsian Pak Haji untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa di lain-lain video. Jangan lupa sahabat-sahabat, balon tetap balon, langgar tetap langgar. Sekali wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.